anda tak boleh pilih bulu. Okay? Tak boleh pura-pura rabun bila kawan atau saudara sendiri terlibat. Bukan kawan saja, bos sendiri pun kalau salah, siasat. Bukan bos sendiri saja, orang yang lantik bos anda pun kalau terlibat, siasat. Tapi saya fahamlah itu tekanan paling dahsyat yang anda akan rasakan, kan? Tak siasat rakyat marah, nak siasat dia yang bagi job kat kita, kan? Sepatutnya jawatan kritikal seperti ketua ataupun badan kerajaan dilantik oleh proses teluslah yang melibatkan pelbagai pihak, bukan hanya ikut kehendak individu tertentu. Tak gunalah kepakaran, integriti dan rekod prestasi semua kalau dilantik oleh seorang individu. Pasal akan ada konflik of interest pada masa akan datang. Okay? Saya tak tahu macam mana negara anda semua lantik ketua anda, tapi macam itulah. Bukan apa, supaya badan tu boleh jalankan tugas tanpa pilih bulu, adil dan bebas daripada campur tangan politik. Itu saja, kan? Kalau tak, sama macam bagi kunci rumah dekat orang yang suka buat sepah, betul tak? Rumah kita nampak elok daripada luar, tapi belakang pintu semua huru-hara. Orang nak masuk tak bagi, kan? Seterusnya cabaran paling besar, ini cabaran paling besar, iaitu menyiasat orang yang ada kuasa. Nak tahu anda ni adil ke tak? Senang je. Rakyat nak tahu anda ni adil ke tak, senang je. Kalau melibatkan musuh politik atau pengkritik kerajaan, tak payah tunggu hari esok. Tengah berak pun sanggup tangguh untuk tangkap orang tu. Semua laporan tiba-tiba siap entah bila masa kerana anda type. Semua kamera siap, semua saksi pun muncul tiba-tiba macam episod drama. Tapi kalau kena orang atasan, menteri, presiden, kan, tiba-tiba kaki anda hilang, tumbuh cengkerang di belakang, dan anda akhirnya menjadi siput babi. Lembab. Anda tunggu apa? Semua negara sama kan? Saya tak mention negara mana-mana. Ya, sama. Tapi sama semua kan? Ya. Jangan gelak.